Ada ke krisi beras? Tak ada kan? Banyak di belakang kan? Sekarang kita tengok ada tak beras import dari Indonesia. Kokori tengok ada tak? Ada tak? Ada tak? Ternyata saya cek, saya semak, ini fakta atau fakta? Tak adalah beras daripada Indonesia, tak ada beras dari Indonesia. Tapi yang saya risaukan, beras ni nanti diseruduk ke Indonesia. Mak, adik apa ni? Adik, ni air tak merut. Adik betul. Kenapa? Aku duk tengkang ke Indonesia kata kita menggemi beras Beli beras dah. Dah beras kita berlambak. Berlambak ah. Depa kata sekarang kita dalam kedai runcit. Kedai runcit pun banyak macam ni. Ini kedai kampung, ni kedai kampung. Belum lagi kita pergi pasar raya kan. Kalau kedai kampung pun beras banyak macam ni. Inilah kedai kampung, belum pasar raya lagi.